Bos K, saya ada idea Bos K. Ya, ready. Kita asingkan sedikit dekat luar. Kita ambush dari belakang dengan luar. Kita hut tangga je. Kita ambil separuh duduk luar, separuh duduk dalam. Tong dalam ni korang datang. Bukan key bawa naik key dah bawa. bumbung tu ke? Pergi lah. Tu kat terowong tu. Kalau tiada siapa mengikut aku, tak apa. Aku akan cuba yang terbaik. Tenang. Biar dia orang menembak tu. Inilah masanya. Bawah ni ramai tingkap belakang tu nampak korang tu. Ni Iman, tingkap belakang tu nampak kau. Belakang ni pun, belakang ni pun. Nak makan apple. D7. Dia buat apa? Dia nak tutup air rumah kita. Aku tembak lah dia. Mana boleh tahan. Lepas tu, dia palah balik. Balik lah. Boleh, sebab boleh. Naik kereta. Dekat area kedai masak. Aduh, tak ada air pula. Dah boleh imtaya dia, imtaya. Info location. Pakai merah tu. Bagi tahu dekat mana Fir'aun. Aku takkan bayar duit api dan air. Wah. Heli terkejar kita. Info belakang banyak gila kereta. Weh, mati kita ni Zack. Apa kata kita lari? No, jangan. Mati tak nak. Kau tengok belakang tu. R7 budak kita kan? Mana bayar R7? Kedua R7 merah ke apa? Tak, R7 hijau ni siapa? Aku dengan bos K dah sampai rumah R7. Kita orang dah tarik heli dah ni. Okay, terima. Heli tu